Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel guys. Video kali ini saya nak tukar lampu cabin, okey, kereta Azia. Yang ini guys, yang ini okey, nak tukar kepada lampu mentol biasa je. Mentol biasa je kepada LED punya. Okey guys, daripada Avanza Motor, okey. So macam ni lah, memang terang ni guys, memang terang. So jom kita pasang. Pasang memang senang gila je guys. Okay guys, nak buka ni memang senang guys. Pakai tangan pun boleh, cukil macam ni. Dan pakai screwdriver pun boleh. Masukkan dalam ni dan tekan keluar. Okay, dah boleh terbuka. Okay guys, inilah lampu dia. Okay, mentol original. Okay, warna kuning. So memang tak terang lah kalau malam tu. Okay, okay, buka pun senang guys. Just cungkil dan tarik je lah keluar benda ni. Oops, jatuh dah. Okay, ini dia. Okay, dan kita akan tukar kepada ini. Okay, tukar yang terbaru daripada Avanza Motor. Dan benda ni ada 3 komponen. Okay, ni lampu dia LED dan ada 2 soket. Okay, so kita akan pakai yang ini ya guys. Okay, kita akan pakai yang ini. Right. Okay, kita akan pakai yang ini. So kita akan masuk ke sini benda ni. Alright. So macam tu lah. Dan kabel dia ni kena sama lah guys. Kena sama. Merah, hitam. So macam ni. Ni merah sini, ni hitam sini. So kita try on. Okay, cucuk ni kena sama kabel dia. Okay, ni dia punya soket. Kita try buka. Wow, memang terang guys. Memang terang daripada Avanza Motor. Okay, memang terang. So kalau pasang tak hidup, just terbalikkan guys. Okay, just terbalikkan. Okay, sebab benda ni ada positif dan negatif. Okay, jangan kata nanti pasang-pasang tak hidup kata rosak. Tak, try pusing dulu, try terbalikkan dan on balik. Okay, so dia ada seletip ni, ada seletip 3M ni. Kita just letak je lah kat sini. Okay, kita letak kat sini. Macam ni lah. Sikit macam ni. Dan kabel yang panjang-panjang ni ada lebih-lebih sikit ni. Kita kemaskan. Telepon je telepon senang. Tap macam ni. Tap macam tu. Okay, dah macam tu. Macam ni lah dia hasil dia. Dan kita tutup semula. Tutupnya memang just tekan saja. Ting. So siap. Okay, cantik guys, terbaik. Ini baru pagi, siang hari memang terang. So kalau malam lagi lah terang. Okay guys, so jumpa next video. Assalamualaikum. Okay geng, ini dah setelah pasang. Inilah dia punya result. Terang guys. Semua benda nampak. Terang gila. Sampai ke belakang nampak.